Baiklah adik-adik, untuk ibu susuan yang pertama kita sudah belajar iaitu Suwaibatul Islamiyah. Hari ini kita nak tengok ibu susuan Nabi yang kedua yang bernama Halimatus Sa'adiyah binti Zu'aib. Jom kita tengok biodata Halimatus Sa'adiyah. Halimatus Sa'adiyah berketurunan dari Bani Sa'ad. Dan Halimatus Sa'adiyah berasal dari Taif. Halimatus Sa'adiyah berasal dari mana adik-adik? Berasal dari Taif. Sumber pendapatan Halimatus Sa'adiyah untuk menyara keluarganya datang daripada yang pertama, bercucuk tanam. Dan yang kedua, Halimatus Sa'adiyah menternak haiwan. Baiklah adik-adik, Halimatus Sa'adiyah mempunyai 3 orang anak yang bernama pertama Abdullah bin Al-Haris, iaitu anak lelaki yang pertama, Abdullah bin Al-Haris. Anak perempuan yang kedua yang bernama Anisah binti Al-Haris. Dan anak perempuan yang ketiga bernama Huzafah binti Al-Haris. Yakni Halimatus Sa'adiyah mempunyai 3 orang anak, seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Baiklah adik-adik, Halimatus Sa'adiyah dan kawan-kawannya datang ke kota Mekah untuk mengambil upah menyusukan bayi. Biasanya, mereka memilih bayi yang masih ada bapa kerana upahnya yang tinggi. Halimatus Sa'adiyah terpaksa menerima Nabi Muhammad SAW untuk disusukan walaupun baginda anak yatim. Hal ini telah memberi kesan yang besar kepada Halimatus Sa'adiyah apabila sumber pendapatan Halimatus Sa'adiyah semakin bertambah semenjak menyusukan Nabi Muhammad SAW. Antaranya, rezekinya menjadi limpah ruah, haiwan ternakannya mengeluarkan susu yang banyak, dan tumbuh-tumbuhan hidup dengan subur. Itulah keberkatan yang dirasai oleh Halimatus Sa'adiyah setelah mengambil Nabi Muhammad SAW menjadi anak susuannya.